Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mazna binti Abdul Latif daripada SK Bandar Raub, merupakan Ketua Panitia Sains di Sekolah SK Bandar Raub. Akan berkongsi sedikit amalan baik tentang pembelajaran berasaskan projek, iaitu topik pengawitan makanan. Tajuk yang dipilih ialah teknologi pengawitan makanan. Standard kandungan ialah 8.2 tentang pengawitan makanan. Pelaksanaan PBL ini bertujuan untuk memberi peluang kepada murid untuk meneroka, memahami dan mengaplikasi kaedah pengawitan makanan melalui penghasilan produk sebenar yang mengambil inspirasi daripada sumber semula jadi di persekitaran sekolah. Untuk melaksanakan projek PBL ini, isu utama perlu dikenal pasti. Daripada isu atau masalah inilah murid akan cuba selesaikan melalui produk yang telah mereka hasilkan. Dalam melaksanakan projek ini, terdapat beberapa isu yang telah dikenal pasti. Yang pertama ialah masalah kesihatan yang semakin meningkat. Contohnya, batuk. Kedua ialah pokok herba mudah didapati di persekitaran sekolah. Murid-murid tidak tahu cara bagaimana memanfaatkan pokok-pokok herba ini. Melalui projek ini, murid dapat mengetahui kelebihan ataupun khasiat pokok-pokok herba yang ada di persekitaran sekolah. PBL ini membuka peluang untuk mereka mengenal pasti, mengkaji dan menghargai khazanah semula jadi. Kepentingan produk yang dibina. Melalui projek pengawitan makanan, murid dapat menghasilkan makanan tahan lebih lama. Murid juga dapat mengaplikasi kaedah pengawitan makanan pada pelbagai jenis makanan. Dan seterusnya mengasah kemahiran kerjasama, kreativiti dan inovasi melalui penghasilan produk yang nyata untuk kelestarian hidup. Untuk PBL Sains Bersepadu, subjek utama ialah subjek sains, manakala subjek yang lain yang dipilih digabungkan ialah subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, RBT dan juga Matematik. Berdasarkan DSKP, guru-guru akan mencari satu big idea bagi menggerakkan projek ini. Penentuan big idea ditentukan melalui perbincangan yang terkandung dalam DSKP, iaitu standard kandungan dan standard pembelajaran bagi setiap mata pelajaran. Hasil perbincangan, keseluruhan projek digerakkan berdasarkan satu big idea, iaitu kesegaran alami, kesejahteraan hidup. Murid akan belajar mengaitkan proses pengawitan makanan dengan amalan hidup sihat serta penggunaan sumber semula jadi secara berhemah. Berdasarkan big idea tadi, murid-murid menghasilkan dua jenis produk, iaitu uncang teh oregano dan juga tube telang citrus. Uncang teh oregano yang diperbuat daripada daun pokok oregano sesuai sebagai minuman kesihatan semula jadi.
Manakala cube telang citrus yang menggabungkan bahan semula jadi iaitu bunga telang dan irisan lemon yang dibekukan. Pengenalan produk. Murid-murid telah berbincang di dalam kumpulan mereka dan mereka cuba untuk menyelesaikan isu masalah kesihatan yang dihadapi ialah dengan membuat produk uncang teh oregano dan juga cube telang citrus. Soalan pencetus idea. Soalan pencetus idea ini dibina untuk merangsang pemikiran murid berfikir, mendapat idea permulaan untuk pembinaan produk yang akan dihasilkan. Soalan-soalan ini mempunyai perkaitan antara subjek-subjek yang dipilih berdasarkan DSKP standard prestasi. Dalam soalan sains, soalan pencetus idea seperti apakah kaedah yang sesuai untuk membuat pengawitan makanan jenis tumbuhan ataupun daun herba. Dalam bahasa Melayu, soalan pencetus idea, apakah khasiat-khasiat yang boleh didapati pada tumbuhan herba? Dalam bahasa Inggeris, soalan pencetus idea, bagaimana cara sekiranya kita hendak menanam tumbuhan herba dan bagaimana cara untuk menjual produk dari tumbuhan herba. Untuk subjek RBT, soalan pencetus idea ialah bagaimana menghasilkan produk yang selamat. Manakala untuk subjek matematik, soalan pencetus idea, bagaimana mengira keuntungan produk. Soalan-soalan ini membantu murid untuk membina kefahaman menyeluruh dalam projek yang akan mereka hasilkan. PBL. Murid mempelajari pelbagai kaedah pengawitan makanan dengan menjalankan beberapa proses pengawitan makanan. Daripada mempelajari kaedah pengawitan, murid akan menghasilkan satu produk inovatif berdasarkan kaedah pengawitan yang telah mereka pelajari. Untuk subjek sains, guru telah membuat perancangan PDP untuk melaksanakan PBL Sains. Bermula dengan penerangan topik awal pengawitan makanan. Guru memberi penerangan dan murid-murid melaksanakan beberapa kaedah pengawitan makanan sebagai pendedahan awal murid untuk merasai pengalaman menjalani pelbagai proses pengawitan makanan. Dalam aktiviti pembelajaran sains, murid-murid diberikan penerangan kaedah pengawitan, pembahagian kumpulan dan juga agihan bahan, penerangan kaedah pengawitan yang dipilih, pelaksanaan projek, pembentangan hasil dan soal jawab lisan dan juga refleksi penilaian. Berikut ini adalah tentang pelaksanaan projek awal tentang proses pengawitan makanan di mana murid-murid ini mempelajari beberapa kaedah pengawitan makanan. Selain daripada kaedah pengawitan makanan yang dibuat di dalam bilik darjah, murid juga mengaitkan bagaimana untuk menjalankan tajuk kaedah pengawitan untuk membuat produk herba. Ini merupakan tugasan dan pentaksiran bagi subjek sains di mana murid membuat projek PBL berkaitan dengan tumbuhan herba. Di sini murid-murid membuat proses-proses pengawitan makanan iaitu mendapatkan daun-daun herba di persekitaran sekolah dan menjalankan proses pengawitan pengeringan. Murid-murid
memilih daun-daun yang baik, yang tidak rosak, mencuci, mengeringkan di kawasan bawah cahaya matahari. Kemudian, bagi kumpulan yang lain, murid-murid membuat proses pembekuan untuk menghasilkan telang sitrus, iaitu dengan membekukan bunga telang dan juga lemon. Bagi menghasilkan produk telang sitrus, murid-murid melakukan proses pembekuan dengan membekukan lemon dan juga bunga telang. Untuk tugasan dan pentaksiran sains, murid-murid membentangkan hasil kerja mereka dengan menerangkan proses-proses yang mereka telah buat melalui pengawitan makanan yang telah mereka hasilkan. Pentaksiran ini melibatkan kefahaman tentang kaedah pengawitan, penguasaan kemahiran proses sains dan juga ketepatan proses yang dihasilkan. Subjek Bahasa Melayu, murid-murid membuat tugasan dengan membuat pencarian tentang khasiat tumbuhan herba. Daripada khasiat tumbuhan herba ini, murid-murid cuba mengolah menjadi satu saja. Melalui khasiat tumbuhan herba tersebut, murid-murid cuba mengolah menjadikan satu sajak, syair ataupun cerita. Untuk subjek Bahasa Inggeris, murid-murid belajar tentang proses penanaman pokok-pokok herba dan membuat cara membuat promosi produk dalam bentuk grafik. Untuk subjek RBT, murid-murid membuat tugasan seperti melakar dan mereka bentuk produk, logo dan juga pembungkusan. Subjek Matematik, murid-murid belajar tentang pengiraan kos perbelanjaan, kos jualan dan juga keuntungan produk. Ini adalah produk yang telah murid-murid hasilkan, iaitu teh oregano. Murid menghasilkan teh oregano menggunakan kaedah pengeringan. Produk ini sangat sesuai sebagai minuman kesihatan semula jadi dan sangat mudah disediakan. Produk seterusnya ialah cube telang sitrus, iaitu gabungan bunga telang dan juga lemon yang telah dibekukan. Tujuan produk ini ialah untuk memberi kesegaran apabila ditambah ke dalam minuman. Pembentangan produk. Murid-murid membentangkan produk yang telah mereka hasilkan. Tentang khasiat, proses-proses pembuatan, pembungkusan dan kos produk yang kami hasilkan, iaitu teh oregano. Kami memilih teh oregano kerana ia mudah didapati di persekitaran dan terdapat banyak. Carta alih pelaksanaan. Ini adalah keseluruhan perjalanan projek. Mulakan dengan pemilihan subjek dan pelantikan subjek utama. Seterusnya, kena pasti standard pembelajaran, menentukan big idea, perancangan PDP, membina rubrik, membina garis masa dan pelaksanaan dan juga pentaksiran.
Jadual garis masa pelaksanaan mengikut subjek. Garis masa ini memastikan semua subjek bergerak serentak dan projek selesai tepat pada masanya. Setiap minggu fokus diberikan kepada subjek tertentu untuk memastikan kesinambungan PDP. Berikut ialah rubrik penilaian. Antara aspek yang dinilai ialah dakaran, pemilihan bahan dan alatan, inovasi, kreativiti, hasil kerja dan pembentangan. Rumusan tahap penguasaan murid selepas projek pengawitan makanan. Ini merupakan rumusan tentang tahap penguasaan sebelum PBL dan juga selepas PBL. Hasil daripada projek PBL ini, murid berjaya meningkatkan tahap penguasaan mereka. Secara keseluruhannya, murid menunjukkan peningkatan dari segi pengetahuan, komunikasi, kemahiran inquiry, kreativiti dan inovasi, dan murid juga lebih aktif, yakin dan juga bermotivasi. Impak projek. Projek ini memberi impak yang sangat positif kepada murid daripada kemahiran akademik dan juga sasiah. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan merentas subjek. Ini juga memberi peluang kepada mereka menjalankan kajian saintifik mengenai khasiat produk yang dihasilkan. Mereka juga melakukan pengiraan kos pengeluaran dan menganalisis data menghasilkan rekaan pembungkusan yang sangat kreatif. Ini memberi kesan besar dalam pembangunan kemahiran insaniah seperti komunikasi berkesan, kerja berpasukan, penyelesaian masalah dan perumusan masa. Impak yang paling utama ialah peningkatan motivasi dan keyakinan diri murid melalui penghasilan dan pembentangan projek. Mereka berasa dihargai dan lebih yakin dengan kebolehan sendiri. Guru juga dapat melihat potensi sebenar murid dalam suasana pembelajaran yang lebih terbuka dan berpusatkan murid. Secara keseluruhan, projek ini berjaya meningkatkan tahap penguasaan murid dari segi konsep, kemahiran, komunikasi, kreativiti dan kefahaman mereka tentang pengawitan makanan. Alhamdulillah, projek ini juga melayakkan sekolah mendapat anugerah emas PBS Sains Bersepadu daripada JPN Pahang. Ini membuktikan keberkesanan pelaksanaan PBL ini. Saya berharap kongsian ini mendapat inspirasi kepada rakan-rakan guru untuk meneruskan amalan PBL sebagai salah satu pendekatan PDP yang berimpak tinggi. Ini sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.